Encik Zulaina binti Yusof, pegawai pemasaran dan jualan, dan di hujung sana adalah Nur Hasnizah binti Hussein, pegawai pentadbiran kami. Baiklah, untuk yang membuang masa, saya akan mempersilakan rakan saya untuk membuat pengenalan tentang perniagaan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan sedikit tentang pengenalan syarikat kami. Kenyataan permasalahan dalam syarikat kami ialah belum ada pusat pengumpulan raftangan yang diusahakan secara komersial dan pemasaran hanya terhad kepada penduduk sekitar. Selain itu, kami juga ingin memperluaskan lagi pasaran pengusaha kecil. Misi projek kumpulan kami ialah satu, meningkatkan daya persaingan agar dapat berkembang ke pasaran antarabangsa, meluaskan perniagaan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal yang mungkin, dan memenuhi kepuasan pelanggan dengan membekalkan produk yang berkualiti. Objektif projek kami ialah mengembangkan industri produk tempatan, iaitu raftangan. Dua, menggalakkan industri pelancongan kerana ia menjadi sumber pendapatan negara. Tiga, mengekalkan warisan turun-temurun supaya tidak luput di zaman. Empat, antara faedah yang kami dapat dalam menjalankan projek kami ialah keuntungan, iaitu memperoleh keuntungan semaksimal yang mungkin dengan penjualan raftangan, dan kami juga mendapat pelbagai pengalaman. Kita memenuhi keperluan masyarakat untuk mengenali pelbagai jenis produk raftangan daripada beberapa negeri. Ia juga mewujudkan peluang pekerjaan dan untuk kepentingan pembangunan ekonomi, iaitu meningkatkan perkembangan ekonomi dengan kemasukan pelancong asing. Seterusnya, perjalanan projek, iaitu perjalanan projek kami dimulakan dengan membentuk pasukan projek, mendefinisikan masalah, pengumpulan maklumat, membuat keputusan, lawatan ke lokasi dan perancangan. Seterusnya, keterangan yang lebih lanjut saya akan serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum dan selamat datang. Dalam menyiapkan projek ini, kami telah membuat satu kajian pasaran, iaitu melibatkan kajian terhadap penawaran dan permintaan dalam sesuatu barangan. Ianya bertujuan untuk memperoleh maklumat daripada pembeli di pasaran. Bagi memudahkan lagi pemahaman dalam kajian pasaran ini, satu rajah dapat digambarkan, iaitu hubungan di antara industri dan pasaran. Sekumpulan penjual akan berkomunikasi dengan pembeli, dan pembeli akan memberikan maklumat seperti tahap kepuasan di atas penggunaan suatu barang, dan industri akan mengeluarkan barangan dan perkhidmatan kepada sistem pasaran dan dengan melalui pertukaran sistem wang. Tinjauan pasaran juga telah kami jalankan, iaitu bermaksud jumlah pulangan dijangka akan dapat menentukan hasil pulangan untuk dibandingkan dengan jumlah kos yang akhirnya akan menentukan jumlah keuntungan kami. Konsep pemasaran dalam pelaksanaan perniagaan kami, iaitu mengurus pasaran untuk mewujudkan pertukaran dan berhubungan, mewujudkan nilai dan memuaskan keperluan dan kehendak. Ia melibatkan usaha mencari pembeli, mengenal pasti keperluan mereka, dan menetapkan harga dan promosi. Ia juga melibatkan proses menganalisis peluang pasar
meneliti dan memilih pasaran sasaran dan melaksanakan berbagai usaha untuk memperkembangkan perniagaan. Dari segi keluaran, kami mendapatkan produk dari seluruh Malaysia dan produk ini dilihat dari segi kualiti dan reka bentuk yang baik. Dari segi harga, kami menetapkan harga berdasarkan harga yang ditolak oleh pembekal ke atas barangan tersebut, dan harga itu juga tidak membebankan para pelanggan. Dan selain itu, kami buat tinjauan harga di pasaran, iaitu memberikan diskaun harga. Kami memilih lokasi di kawasan Bayan Lepas kerana di kawasan ini tiadanya persaingan, sebab tiada lagi premis perniagaan lain yang terdapat di lapangan tempat ini. Aktiviti promosi yang kami jalankan adalah berbentuk pertunjukan expo atau pameran perdagangan, pengiklanan melalui media cetak, poster dan akhbar, dan membina laman web untuk kemudahan pelanggan, serta pelanggan boleh mendapatkan barangan secara online melalui internet. Strategi pemasaran yang telah kami jalankan ialah bekerjasama dengan rakan kongsi dalam semua aspek untuk mendapatkan sokongan agar setiap program yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar, bekerjasama dengan agensi pengiklanan untuk mempromosikan barangan, dan kami juga menggariskan strategi elemen campuran seperti harga, promosi tempat dan keluaran. Ini merupakan 3 langkah dalam membangun strategi pemasaran, iaitu mengidentifikasi peluang pasar, menganalisis pasar sasaran, berencana dan mengembangkan strategi pemasaran tersebut. Penyelidikan pasaran yang telah kami jalankan ialah melalui temuruga, soal selidik, tinjauan, dan kumpulan sasaran kami adalah kepada pelancong asing dan penduduk tempatan, dan promosi kami adalah bertujuan untuk memupuk kesedaran pengguna dan membangunkan industri pertahanan tempatan. Sekian, terima kasih. Untuk tajuk sesinya saya serahkan kepada Mas Liza. Baiklah, saya akan menerangkan tentang keperluan projek yang akan kami lakukan. Keperluan ini terbagi kepada 3, iaitu stok. Untuk kami mendapatkan bekalan stok dari pengedar di seluruh Malaysia. Contoh barangan yang kami akan menyediakan seperti labu sayur, pasir ceramik, tembaga, barangan yang kuang, ukiran kayu dan barangan perak. Ini adalah contoh barangan craftangan. Baiklah, untuk barang keperluan pula, kami memerlukan barang-barang ini untuk kemudahan dan keselesaan semasa menjalankan perniagaan. Barang-barang ini adalah seperti komputer, meja, rak-rak, pembersih dan sebagainya. Dan keperluan ketiga adalah sumber manusia, iaitu merupakan pekerja yang akan membantu menjalankan perniagaan nanti. Kerja yang akan dilakukan adalah seperti berkomunikasi dengan pelanggan dan membersih barangan craftangan. Lokasi kami terletak di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Waktu pemilihan kami untuk kedai yang kami pilih adalah pertama, untuk tumpuan para pelancong. Kedua, tiada pusat setempat untuk menjual barangan craftangan di Pulau Pinang. Dan ketiga, kurangnya persaingan daripada peniaga lain. Dan keempat, tahap keselamatan yang terjamin di lapangan terbang. Seterusnya, cara mendapatkan lokasi ini ialah secara tender keputusan secara langsung, iaitu direct award. Kami telah berbincang dengan pegawai perhubungan komunikasi lapangan terbang, dan kami setuju untuk dan mereka setuju untuk meletakkan sewa sebanyak RM5,000 sebulan. Harga barangan pula adalah ditetapkan oleh pemilik kedai. Cara perolehan adalah tender ini adalah lebih senang berbanding dengan tender terbuka. Saiz tapak kedai kami adalah 60 darab 10 kaki persegi dan boleh menampung pemasukan pelanggan seramai 20 orang pada satu semasa. Jangka hayat dan jenis projek
kami ini adalah kami menjaga perniagaan ini bersifat sementara, dan jika mendapat sambutan, kami akan meneruskan perniagaan ini. Dan perniagaan ini adalah jenis perkongsian. Dalam penyumbang modal atau dana, kami telah membuat pinjaman sebanyak 90,000 daripada perwira dan modal persendirian sebanyak 10,000. Akhir sekali adalah perancangan masa depan. Kami merancang untuk membuka cawangan baru, membuka perusahaan barang atau tangan sendiri, dan akhir sekali membina pusat latihan. Bila saya akan serahkan bawah tangan seterusnya kepada rakan. Assalamualaikum. Saya akan bertanya mengenai topik struktur pembagian tugas. Struktur pembagian tugas dapat memastikan projek lancar serta mencapai matlamat yang telah digariskan dan menunjukkan rantaian perhubungan antara ahli. Pembagian tugas yang telah kami lakukan ialah pertama, pengurus, iaitu yang bertugas sebagai mengurus keseluruhan operasi projek, merancang, mengurus, menyelaras dan mengawal keseluruhan operasi projek serta mengesahkan barang-barang tempahan. Dua adalah eksekutif kewangan. Peranannya ialah memaskini dan buat penyemakan akaun syarikat serta merancang perbelanjaan projek. Seterusnya adalah pegawai pemasaran dan jualan. Peranannya ialah membuat analisis pasaran, mencari pasaran dan membuat promosi dan iklan. Terakhir ialah pegawai pentadbiran, itu berkaitan dengan pembangunan sumber manusia, itu menjaga kebajikan pekerja dan hal-hal yang berkaitan dengan pelanggan. Topik yang seterusnya ialah latihan. Pertama, kami menekankan kemahiran komunikasi kepada pekerja, terutama sekali berkomunikasi dalam bahasa Inggeris, disebabkan oleh sasaran pasaran kami ialah pelancong asing. Kedua, etika kerja, contohnya cara berpakaian, kesopanan, turut kami tekankan kepada para pekerja kami. Terakhir ialah personality yang menarik, itu berdisiplin, berkelakuan baik. Topik yang seterusnya adalah penstafan, itu mengenai hal yang berkaitan gaji. Kami telah membuat peruntukan keseluruhan gaji bagi tempoh sebulan, iaitu sebanyak 7,500, di mana pengurus projek sebanyak RM2,500, eksekutif kewangan 1,600 dan pegawai pemasaran penjualan 1,500 dan pegawai pentadbiran 1,500. Bagi kerja pula kami menyediakan peruntukan sebanyak RM1,000. Syarikat kami turut menyediakan skim potongan, iaitu KWSP, di mana majikan sebanyak 12% dan pekerja 11%. Jadual projek. Pentingkan jadual projek ialah menunjukkan aktiviti yang dilakukan semasa perjalanan projek, menunjukkan turutan perhubungan antara aktiviti untuk menyempurnakan sesuatu projek, dan mengenal pasti tahap-tahap hubungan antara aktiviti yang boleh digunakan untuk tujuan pengawalan projek. Topik yang terakhir yang akan saya bincangkan ialah sistem pengawalan. Sistem pengawalan dibuat dari mula hinggalah tamat projek. Ia adalah bertujuan untuk memastikan projek dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan, serta projek dapat mencapai objektif dengan cemerlang. Selain itu, sistem pengawalan boleh mengenal pasti konflik serta langkah-langkah
penyelesaiannya. Sesekali memastikan pekerja membuat tugas masing-masing. Saya akan serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Baiklah, itu saja pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih.